Kalau nak membina mengubah suai bangunan-bangunan ada nilai sejarah, kenapa tidak dimasukkan Tugu Negara? Tugu Negara, simbol kemerdekaan negara kita. Kerana di sana kalau kita lihat, patung yang memegang bendera itu adalah wira negara kita lah, simbol. Tetapi kalau tengok mukanya hidung mancung macam orang Eropah. Kenapa tak ditukar kepada saiz yang lebih pendek-pendek macam orang Asia, orang Malaysia? Muka hidung pun tak mancung sangat macam saya kan. Itu macam kita berdewa-dewakan pejuang-pejuang daripada Eropah yang pernah menjajah kita. Jadi saya cadangkan akan datang kalau nak buat ubah suai Tugu Negara. YB, oh YB. Daripada banyak isu yang boleh dibawa ke Parlimen, rupa muka wira di Tugu Negara pula yang jadi pertikaian hanya kerana hidungnya dikatakan terlalu mancung. Tugu Negara dibina sebagai lambang semangat perjuangan, bukan untuk menilai bentuk muka atau rupa bangsa. Tugu itu direka oleh Felix de Walden, pemahat kelahiran Austria yang juga mencipta tugu terkenal Marine Corps War Memorial di Amerika Syarikat. Wajah dan bentuk tugu mengambil inspirasi universal tentang keberanian dan pengorbanan, bukan ciri etnik tertentu. Kalau setiap monumen yang tidak kelihatan Asia mahu ditukar, habislah perbendaharaan negara. Lebih baik tenaga dan masa digunakan untuk memperkukuh semangat patriotik yang Tugu Negara itu simbolkan. Monumen seperti itu dibina untuk mengingatkan rakyat tentang pengorbanan, bukan untuk memenuhi cita rasa individu. Perbincangan sepatutnya tertumpu pada bagaimana kita menghargai sejarah dan menanam rasa cinta kepada negara dalam kalangan generasi muda. Perkara seperti penjagaan tapak bersejarah, penyelidikan arsip dan pendidikan civic lebih berbaloi diberikan perhatian berbanding menilai paras rupa atau bentuk hidung pada tugu, kerana akhirnya apa yang keluar kemudian tidak akan memuaskan semua orang juga. Mungkin yang pendek itu bukan tugu, tapi pandangan terhadap sejarah. Yang penting, jangan pendek akal.